Okey, dah siap. Saya dah masukkan. Tekan masuk. Tengok lebih banyak lah. Kalau macam saya buat kerja ni, kalau orang tengok tak berapa cantik lah. Macam saya cakap tadi, saya cantik ni nombor 2. Yang penting benda ni tak bocor dan berfungsi. Jadi masuk. Lepas tu pusing pula sikit. Barulah ruang udara yang ada tu dia macam tertutup lah dengan gam. Tu salah satu trik lah. Okey. Yang ni paip 3 inci. Yang tu pun ada macam ruang lah. Saya tak tahulah bocor ke tak. Saya dah bubur gan agak banyak tadi. Okey. Okey. Yang LKP ni saya ingat saya kelas nombor 2 lah. Dari segi kualiti. Yang nombor 1 W. Saya rasa LKP ni nombor 2 saya rasa. Jadi saya cek balik. Sebab saya buat satu projek baru ni. Memang beza lah. Beza macam ni. Bila tuan-tuan potong. Kalau pakai gergaji besi ni tak perasan sangat. Kalau pakai cutter. Bila kita potong pakai cutter tu. Dia masa ujung-ujung tu dia macam pecah. Berepuk macam tu. Tu material dia material yang murah lah. Kalau kita potong. Dia macam padu lah barang tu. Macam apa. Padak. Kita potong tu dia terus apa. Yang last tu dia tak merekah apa. Dia cantik lah potongan. Tu antara kualiti lah kita boleh tengok. Sebab tu dia beza. Beza dalam RM3, RM4. Yang tu RM11. Mungkin yang ni dalam RM15, RM16 macam tu. Sebab apa? Barang-barang paip ni ada beza. Kalau letak dalam tempat teduh kawasan rumah tak apa. Macam tekanan tak kuat sangat. Kalau pressure kuat, nyanyi lah. Nak-nak yang jenis consignment letak dalam apa? Semi apa, bila bocor satu hal lah. Jadi barang paip ni beli yang mahal lah sikit. Okey, dah siap tu. Kita tunggu gam kering. Satu lagi jangan tertukar lah. Pasang yang satu yang apa, male punya. Yang ujungnya yang female punya lah. Trik. Nanti pasang yang female dua-dua. Yang jantan dua-dua. Nak pasang celah mana. Okey.